So, last but not least, X4 Air daripada Insta360. Dia successor daripada yang version lama, iaitu X4. Dia lebih better daripada X4, tapi bawah sikit daripada X5. Dia ringan dan juga dia boleh shoot 8K. Dia punya selling point, of course, ringan. Berat dia lebih kurang 165 gram je. Jom kita tengok apa yang ada kat dalam kotak X4 Air. Dengar sikit bunyi dia. Wah, memang rasa premium kan. Hoi, aku suka packaging ni. Packaging ni pun lebih kecil sikit daripada yang sebelum ni. Dia bagi kita ni satu lagi, selfie stick. Lepas tu dia bagi kita lens cap. Lens cap ni penting untuk protect korang punya lens. Lepas tu dia bagi kita satu extra bateri. Wah, so nice of Insta360. Size bateri dia pun lebih kecil daripada X5. Kita angkat dia. Wah, ringan. Tapi sebab tak ada bateri. Ada bateri dah. Ada bateri dah. Wah, betul. Okey. Yang ni dia rasa solid juga, rasa padat, rigid, tapi ringan. Wah. Betul lah. No wonder dia kata untuk Action 4A ni korang boleh buat motovlogging letak kat chin mount macam tu. Kalau compare dengan action cam yang lama aku ni, memang lebih kurang je saiz dia. Lebih sama berat dia tu. So, biasa aku pakai ni tak ada masalah. So, yang ni pun should be fine lah untuk aku letak dekat chin mount aku.